Ihdinas siratal mustaqim. Mintalah jalan yang lurus. Kenapa kita minta jalan yang lurus sedangkan kita bersalat? Kerana jenis-jenis hidayah itu tidak sama. Hidayah itu banyak. Kadang-kadang kita dapat sebahagian daripada kebenaran, tidak dapat sebahagian kebenaran. Sebab itu sangat penting, bukan pergi main Facebook saja, bukan sonok-sonok beli baju agama. Agama ialah sesuatu yang hidup di dalam darah daging manusia. Sentiasa ada perasaan hubungan antara dia dan Tuhan, mengharapkan redha Tuhan dan mengharapkan Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Tidak ada siapa-siapa yang duduk di depan ini belum tentu lebih baik di sisi Tuhan dibandingkan yang duduk di bawah. Betapa ramai yang memegang mikrofon ini hanya kerana ketakaburan dan kesombongan semata-mata. Kerana Allah berikan sedikit kelebihan boleh bercakap. Orang yang duduk di tempat yang sebegini kadang-kadang lebih cepat untuk sombong, ria dan takabur. Tuan-tuan duduk di bawah sebenarnya, tuan-tuan, manusia berjuang untuk ikhlas. Berjuang. Ia satu perjuangan yang beban untuk ikhlas. Terutama bila kita ternama, orang ada nama. Tapi tuan-tuan bila duduk bersila di sini, tuan-tuan tidak perlu banyak tenaga untuk ikhlas. Syukur tuan-tuan, syukur. Untuk ikhlas orang macam tuan-tuan senang. Tuan-tuan mai duduk, saya duduk atas ni, tuan-tuan lebih ikhlas. Tuan-tuan belum tentu orang yang cakap kat depan ni boleh ikhlas. Mungkin cakap pada nak famous, masuk YouTube, terkenal orang mai, pasal orang merah. Hati tuan-tuan, muqallibal qulub, Tuhan membolak-balikkan hati. Kita minta ampun pada Tuhan dalam banyak keadaan. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku mohon ridhamu daripada murkamu. Hati kita berbolak-balik. Dalam senyum kita kata ikhlas, mungkin kita ria.